Hai, saya nak cerita pasal budak-budak zaman sekarang, dunia masa kini. Okey, biasalah budak-budak remaja kan suka jalan-jalan, hang out dengan kawan-kawan, dengan boyfriend lah, dengan siapa. Tapi saya sedih sangat dengan diorang tu. Diorang tu memang sebenarnya diorang ni baik, cuma saya tak tahu apa yang diorang dah terpengaruh sangat sampai melupakan mak bapak sendiri. Tak ajak mereka jalan-jalan. Memang tak patutlah. Saya sedih sangat. Diorang ni macam budak tak ada otak. Memang tak ada otak langsung. Diorang bukan nak ajak mak bapak pergi jalan-jalan, diorang ajak orang lain. Lepas tu tinggalkan mak bapak. Diorang ingat apa mak bapak tu apa, kuli diorang. Diorang ingat pembantu rumah lah, nak suruh tu, nak suruh ni. Diorang dah banyak menyusahkan mak bapak. Lepas tu tak nak luahkan masa. Memang bodoh lah diorang tu. Saya tak tahulah. Saya pening kepala. Saya tak tahu apa nak jadi dengan diorang zaman sekarang ni. Memang bodoh. Itu pun tak boleh luangkan masa dengan mak bapak tu. Memang bodoh lah. Saya pening betul lah dengan diorang. Saya tak tahu apa jadi. Memang saya sedih sangat. Luahkanlah masa dengan mak bapak. Walaupun diorang sibuk, tapi kita luahkanlah. Ajaklah diorang jalan-jalan ke, pergi dinner ke, pergi vacation ke, jalan-jalan pergi mana-mana je lah. Asalkan membuatkan diorang bahagia. Bukan macam sekarang ni, budak-budak bodoh pergi ajak orang lain. Mak bapak tinggalkan dia je. Mak bapak tinggalkan je. Semua tinggalkan. Ajak orang lain. Ajak BF. Padahal BF orang tu tak pernah bagi kita apa-apa pun kat kita. Yang kita bodoh nak menggatal lah. Ingat tu apa sah? Ingat bagus sangat lah. Ingat bagus lah diorang buat macam tu. Saya nak cakap, okay, saya bagi nasihat lah dekat korang-korang tu. Tolonglah sayangi ibu bapa kita. Kalau diorang dah tak ada, macam mana? Luahkanlah masa. Walaupun sekejap tak apa, asalkan diorang bahagia. Okay, sampai di sini saja video saya. Okay, bye.